Assalamualaikum sahabat. Dia tengok apa tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hazmi. Dia tengok apa tu? Ni Abang Hazmi, saya duk tengok video yang kami post dalam Facebook dengan TikTok ni. Kami ada buat review sikit lah berkenaan dengan surau kampung kami ni. Tapi surau dah reput, dah aneh-aneh makan. Jadi memang tak selamat lah nak duduk di sini. Kami duduk gagah sembahyang juga sebab memang duduk hidup 5 waktu dengan program memang banyak kat surau ni. Dana masuk agak lembab sikit lah. Allahu Akbar. Jadi kami nak kena secepat mungkin sebab surau ni pun dah tak selamat. Jadi yang tu yang saya duk fikir ni macam mana nak buat tu ni. Oh, macam tu ah. Oh, boleh. Kalau boleh tunjuk Ustaz boleh. Tang mana tempat-tempat yang rasa tak selamat tu kita nak tengok apa tang mana. Boleh? Ni banyak ni. Kalau orang ni tengok papan duk lurus sekepis tau. Dengan dinding ni. Ya. Dulu papan kami dah tukar plywood dah sebab habis raput semua dah. Yang tiang banyak-banyak ni, ada salah satu tiang tu aneh-aneh dah makan dah satu tiang. Kami cuma dia duk lapik dengan apa nama dinding bahagian bangunan bawah lah. Serius lah tu. Jom kita tengok. Okey Mi, saya tunjuk yang kata tiang raput tadi ni. Ni bawah surau ni. Bawah surau. Kami duk masak bahagian sini tu. Ni tiang dia Mi. Ni Mi tengok Mi. Oh, serius ah. Habis lah tiang ni. Dia cuma lah ni duk tahan dengan apa dinding bawah Alang ni dengan ada tiang tu. Habis. Oi, nampak serius sangat ni. Atas semua aneh-aneh makan habis dah tu. Tiang-tiang ni satu dah habis tu, atas Ustaz dah makan. Allahu Akbar. Yang ni perlu, sangat memerlukan lah kita cari dana. Sangat perlu, serius. Tapi ada lagi Mi, belah belakang saya nak tunjuk kat Mi. Belah luar sana. Memang raput habis lah Mi. Tu dia tu. Apa nama papan dia luruh lah sekeping. Tadi saya tunjuk tiang belah dalam ni, tiang satu lagi belah luar ni. Habis Mi, tu dia tu. Ni satu lagi Mi. Ni lantai kayu elok lah dulu ni. Raput semua, serius. Sangat serius. Ni tuan-tuan semua tengok dah apa yang berlaku dekat surau ni. Usia 80 tahun. Tuan-tuan dah lihat dah apa yang kita tunjuk. Yang sangat kritikal. Kita boleh konsult. Nak ulang pun dah. Depan mata saya. Ni, tengok apa yang berlaku. Ya, lagu tu lah Mi. Saya dah tunjuk lah semua kat Mi. Saya dah tunjuk lah semua benda-benda yang raput kat surau ni lah Mi. Okey, dah ni apa tindakan surau selepas tunjukkan ni? Dah ni kami buat video hantar kat dalam Facebook. Kami ada buat banner, billboard, banting untuk kita buat surau baru lah Mi. Rayu pada orang ramai. Yang mana ada duit lebih-lebih tu bolehlah wakaf. InsyaAllah kita doa agar kita sukses kutipan kita kali ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.